Hai semua, apa khabar? Hujung minggu ni kita orang pergi ke Abu Dhabi. So, jom tengok apa aktiviti kita orang dekat sini. Perjalanan dari Al Ain ke Bandar Abu Dhabi mengambil masa lebih kurang 1.5 jam. Pemandangan dekat highway, pokok kurma dan padang pasir. Masuk aja highway, kita orang terkejut tengok maksimum had laju dia. 160 km per jam. Ini adalah yang paling tinggi setakat ni kita orang pernah experience. Memang boleh bawa laju tapi kena make sure juga selamat sebab kat sini kat mana-mana pun ada kamera, nampak tu sebelah kiri. Dan juga radar. Macam gantry ni semuanya dia record radar pergerakan kereta. So memang kena betul-betul berhati-hati dan tak langgar peraturan. Disebabkan cuaca yang sangat panas, tekanan tayar kereta pula bertukar. Waktu pagi kurang, waktu tengah hari tinggi. So, kena pastikan yang tekanan tu pada tahap yang optimum. Ni, kita orang dah sampai di Bandar Abu Dhabi. Kita orang check-in hotel. Saya letak nama hotel tu dekat caption tapi saya tak recommend hotel ni. Hotel dekat sini macam hit or miss. Ada hotel 4 bintang tapi macam 2 bintang. Tempat pertama yang kita orang pergi dekat sini adalah Masjid Sheikh Zayed. Nak masuk kat dalam masjid ni, kena register dulu. Then, adalah peraturan dia macam pemakaian dan juga gesture yang tak boleh dibuat dekat dalam masjid. Ni tempat pertama bila masuk perkarangan masjid, sangat cantik untuk ambil gambar. Untuk pengunjung yang datang hanya untuk melawat, dia dah tetapkan dekat kawasan mana yang boleh dimasuk. Kebetulan kita orang pergi ni waktu maghrib, so dapatlah kita orang masuk ke kawasan untuk solat. Masjid ni sangat bersih, memang dijaga sangat rapi dan decoration dia memang sangat-sangat cantik. Kalau korang datang ke Abu Dhabi, masjid ni adalah tempat yang paling wajib korang pergi. Ni kita orang pergi ke pantai Corniche. Waktu ni masih pagi tapi dah panas cuaca. Pantainya memang sangat cantik, warna biru air laut. Dari sini boleh nampak resort mewah ni. Tak pasti nama dia apa. Bila cuaca panas macam ni, air laut pun panas. No wonder tak ada seorang pun tengah mandi dekat sini. Tapi panas sekarang ni memang tak boleh bawa bincang korang. Lagi-lagi dekat dengan laut, sangat-sangat humid. So, selepas tu kita orang pergi mencari aircon, mencari shopping mall. So, kita orang pergi ke Yas Shopping Mall, salah satu yang terbesar dekat Abu Dhabi. So, kita orang makan lunch dekat sini dan lepas tu terus balik ke pangkal jalan. Kita orang kat sini 1 malam sahaja sebab banyak lagi kerja kena buat dekat rumah.